Dr. Michael Burry. Dr. Michael Burry, pakar analisis fundamental yang melawan dunia dan menang 700 juta US dollar. Dalam dunia pelaburan, nama Dr. Michael Burry akan sentiasa dikenang sebagai orang yang meramal kejatuhan pasaran perumahan US subprime crisis dan menjana keuntungan gila-gila 700 juta US dollar. Bagaimana beliau melakukannya? Dengan analisis fundamental yang sangat teliti. Yang pertama, bermula sebagai pelabur value investing. Burry memulakan kerjaya dia dengan prinsip value investing, iaitu dia akan cari saham syarikat yang dijual bawah nilai sebenar. Dia ikut jejak Warren Buffett dan Benjamin Graham. Dia fokus pada data, penyata kewangan dan logik. Sasaran beliau syarikat kecil tapi undervalued dan ianya berhasil. Yang kedua, menemui bom jangka dalam pasaran perumahan. Sekitar awal tahun 2000, Burry mengkaji pasaran perumahan Amerika Syarikat. Beliau mendapati banyak pinjaman subprime diberikan kepada peminjam berisiko tinggi. Bank longgarkan syarat pinjaman, tiada kawalan risiko sebenar, dan ini akan membawa kepada bubble akan pecah. Cuma menunggu masa sahaja. Kebanyakan orang anggap pasaran rumah akan naik selama-lamanya, tetapi Burry melihat sebaliknya. Yang ketiga, beliau beli instrumen kewangan bernama CDS, sejenis insurans jika pasaran runtuh. Semua orang fikir dia gila, tetapi beliau percaya pada data beliau sendiri. Ramai pelabur tarik diri, media gelar dia pelik, tetapi dia kekal fokus. Keempat, keuntungan 700 juta US dollar. Bila krisis berlaku pada tahun 2008, pasaran perumahan runtuh, bank rugi berbilion, tetapi Michael Burry dan pelabur dia untung 700 juta US dollar. Beliau sendiri dapat lebih 100 juta US dollar secara peribadi. Kisah ini dijadikan filem terkenal dalam The Big Short, lakonan Christian Bale sebagai Burry. Pengajaran dari Michael Burry, analisis fundamental tu penting. Kemudian kita kena berani buat keputusan yang tak popular. Kita mesti fokus pada data dan bukan hype. Sabar dan disiplin walaupun disindir seluruh pasaran. Kadang-kadang untuk jadi betul, anda perlu berani berdiri seorang diri. Itu kata-kata Michael Burry. Kesimpulannya, kisah Dr. Michael Burry ialah bukti kuasa sebenar analisis fundamental. Jika anda nak jadi pelabur hebat, belajarlah dari tokoh seperti Burry. Bukan ikut angin pasaran, tetapi ikut fakta dan logik.